Teman buat konten kat sini pula. Jauh sikit daripada orang. Ramai orang berjoging atas sana tu. Segan lah teman. Pasal teman hari ni nak menari. Semangat benar teman nak menari. Wah, teman nak menari zapin. Macam mana cara nak menari zapin ni? Kena belajar daripada Ain lah ni. Tak reti teman nak menari ni. Macam mana gayanya ya? Mau kita belajar daripada Ain lah. Mana rupanya Ain? Rupa itu. Banyaknya suku darilah Sabang, darilah Sabang. Semua indah bagai berlian. Ada apa benda tak nampak pun rupa je menyorok je menari je. Dia nak menunjuk dia menari tapi tak berapa nampak pula langkahnya. Macam-macam demo ni. Kalau dah tak reti, buatlah cara tak reti. Belajar dulu. Ini meraban tebenya langkahnya. Belajar dulu. Ambil lah degree ke ijazah dalam bidang tarian ke, ya. Kita dengar brother ni nasihat macam mana. Dia adalah antara kos paling bodoh kat Malaysia adalah kos apa? Kos tarian tradisional, bro. Kalau kau nak belajar menari, kau tak perlu ambil degree bodoh siap. Aku boleh joget tak? Dia tak perlu buat degree. Kalau kau nak belajar menari, nak joget, kau tak payah sampai buat PTN Albana untuk kau buat degree-degree bodoh macam ni. Better kau pergi kerja, dapat pengalaman yang real daripada kau sambung degree, joget-joget, lepas tu enjoy-enjoy. Pula udah tak guna katanya, kursus paling bodoh pula katanya kalau ngambil tarian ni. Mana gaya je kamu. Macam-macam lah zaman digital ni. Macam-macam pandangan orang ya. Jadi kalau zaman ini kamu dengar pandangan-pandangan opini ni, janganlah kamu cepat kata kamu salah, kamu salah, kamu salah. Dia mungkin ngabarkan kalau kita ni orang jantan, orang lelaki, tak payahlah nak ngambil kerusuh-kerusuh apa itu. Dia kalau orang lelaki ni macam mana? Orang lelaki ni, kamu janganlah macam fikir benda ni salah. Kamu orang lelaki macam mana? Lelaki. Korang jangan salah Lelaki ni bila dah berpisah tu, dia rasa macam mana? Dia rasa happy ke? Dia rasa terlepas ke beban dia? Dia rasa macam aku tak payah nak hadap dah perempuan ke? Contoh, bukan bekas isteri kau. Aku cakap situasi lelaki. Korang jangan salah Ya, Ropi, itu soalan janan ni patutlah dikecam dek netizen. Apa ditanya soalan-soalan Ropi itu ya? Kita ni mengharapkan orang-orang yang dah bercerai ni tak payahlah nak membuka-buka aib. Tak seronok dengarnya. Tahulah. Kalau opini cara baik teman pergi jogging lagi baguslah.